Tiga jenis makanan yang makin kita makan, makin cepat nampak tua. Siapa selalu makan, memang cepat tua, cepat lesu. Pertama, biskut. Tak kisahlah dia tulis tinggi serat, rasa susu, tinggi protein atau tanpa gula, semua tu marketing je. Dalam biskut, bahan sebenar yang buat dia sedap dan tahan lama ialah bahan pengawet, minyak sayur, terhidrogen, trans fat, pewarna, perisa tiduan dan pemanis buatan. Semua ni benda asing dalam badan kita. Susah nak hadap, susah nak buang. Ada orang fikir makan roti gandum penuh tu sihat, tapi hakikatnya tepung gandum sebenar dalam roti tu tak sampai 10%. Yang lain semua kanji halus dan bahan tambahan. Kedua, snack diet atau rendah kalori. Bunyi macam sihat, tapi realitinya penuh dengan pemanis tiduan macam aspartame, A-sulfame, sirap fruktosa dan maltodextrin. Makan benda ni lagi teruk daripada makan gula biasa, sebab dia ganggu hormon lapar, buat kita makan lebih banyak tapi badan tetap lemak. Ketiga, gummy, vitamin dan tablet kunyah. Contohnya vitamin zat besi, lutein dan sebagainya. Nampak comel rasa manis, tapi khasiat dia sangat sikit. Yang banyak sebenarnya gelatin, pewarna, perisa tiruan, pemekat, kerajinan. Benda-benda ni badan susah nak proses. Lama-lama jadi toksik dalam badan. Sebab tu ramai orang muda-muda dah ada masalah. Bau mulut, kulit kusam, cepat penat, jeragat naik. Punca dia bukan umur, tapi sampah dalam badan terlalu banyak.